Selamat kembali ke In Conversation bersama saya Din Syam untuk part kedua bersama tetamu khas kita Dr. Akmali yang mempunyai pengalaman 10 tahun belajar di Perancis. Banyak tadi masih lagi dalam kepala, masih lagi nak tanya pasal makanan, nak tanya pasal brand. Sebab ini bukanlah ini sebenarnya culture, tapi ya part of culture itu makanan. Dan brand Perancis ni pun banyak di pasaran-pasaran dunia. Betul. Dan menjadi brand premium. Tapi yang saya agak bukan heran lah, saya tertarik ialah kalau kita dalam branding lah, kita bila nak bagi nama brand tu biar semua orang boleh sebut, semua orang senang sebut, tapi mereka tak kisah. Tak kisah. Dia push French punya agenda. Betul. Itu apa culture dia ke apa macam Ya, betul. Dia memang akan bangga dengan jenama dan bahasa diorang tanpa menghiraukan yang lain lah sebenarnya. Kalau kita cakap salah pronounce tu, dia betulkan ke macam mana? Ataupun dia, biasanya dia akan betulkan. Dia akan betulkan. Sebab dia susah nak faham kita punya slang. Kalau kita macam sebab can I buy Louis Vuitton lah, dia kata c'est quoi Louis Vuitton walaupun dia faham. Walaupun sama dia tak faham ataupun memang dia tak dapat tangkap lah. Sebenarnya dia tak dapat tangkap. Betul. Tapi yalah, saya rasa itu rezeki Dr. Akmali berada sana 10 tahun. Dia pada umur 17, 18 after SPM pergi. Tak ramai orang yang boleh dapat opportunity itu. Betul. Tetapi tak bermaksud kalau kita berada di UTM ni, for example, kita duduk je lah UTM ni sampai habis degree ataupun kita punya time di UTM ni. Apa agaknya kalau kita boleh kata ada hack untuk macam boleh pergi ke Perancis ni untuk satu sem atau untuk 1 bulan duduk. Ada tak benda-benda tu kalau boleh share? Memang banyak sebenarnya. Macam saya sendiri pun merupakan lantikan daripada Embassy French dekat Malaysia ni lah, kat Kuala Lumpur, untuk channelkan lah pelajar-pelajar UTM, staff UTM untuk program-program mobility, research attachment dekat Perancis lah. Macam saya sendiri pun dah 2 kali dapat bawa pelajar Malaysia ke sana lah melalui grant matching antara UTM dan juga France. Yang dikendalikan oleh French Embassy lah di Kuala Lumpur. Apa beza French Embassy dan Alliance Francaise itu? Kalau French Embassy dia lebih kepada ni lah, macam Wisma apa panggil? Wisma Putra. Wisma Putra macam tu kan. Benda-benda yang formal yang perlu melalui kedutaan. Tapi Alliance Francaise ni lebih kepada pusat untuk kita membuat program yang berkaitan dengan French. Dia macam British Council lah. Gitu kan. Betul. Dia agensi lah. Kalau contohnya peperiksaan yang kita nak ambil pun perlu melalui Alliance Francaise lah. Ataupun banyak program-program kebudayaan, macam mana semua. Dia punya sebut betulnya Alliance Francaise. Alliance Francaise. FRACIS tu Francaise. Itu maksudnya FRANCAISE. CISE itu maksudnya Francaise tu French. Dia macam dia ada jantina, lelaki dan perempuan. Kalau orang French dia panggil Français. Kalau lelaki, kalau perempuan Française. So Alliance tu adalah perkataan perempuan, jadi Français tu jadi Française. Kat sama macam kadang-kadang Français, kadang Français rupanya feminine masculine. Okey, tak apa kita semua perkataan dia ada jantina. Kita habis podcast jadi belajar bahasa Perancis bersama Dr. Akmali pula. Tapi yang lebih pentingnya tadi kita cakap pasal sebenarnya banyak aja program. Banyak. Caranya kalau dekat UTM ni pergi jumpa Dr. Akmali je lah. Tapi saya akan dapat sampaikan info lah melalui RMC ataupun UTM International. Tapi kalau student tu sendiri macam dia tak semestinya student UTM, dia student in general, tu dia rasa macam nak join, belajar ataupun nak experience different culture, foreign culture. Boleh tak pergi France? Ada tak? Macam mana nak pergi ke embassy? Ada tak dalam Malaysia pun ada. Dalam Malaysia pun ada. Macam kat Alliance Francaise tu kita boleh pergi ke sana. Ataupun kadang-kadang mereka yang datang ke Johor buat festival filem dan sebagainya. French festival filem kan dekat Mid Valley dan sebagainya. Ataupun di dalam UTM pun kita ada Language Academy. Yang mana siapa yang berpeluang untuk masuk ke kelas-kelas bahasa asing, terutamanya bahasa Perancis, boleh join. Dan ada aktiviti yang dianjurkan oleh mereka sendirilah, macam festival bahasa antarabangsa ni kan. Jadi
itu antara opportunity yang boleh mereka join lah. Selain daripada itu, kita juga ada pelajar-pelajar international datang daripada France pun dah mulai jadi satu trend di UTM ni, tapi masih runcit-runcit. Jadi jika program tu kita dapat rancang dengan UTM International, pelajar-pelajar ni boleh join lah, pelajar Malaysia. Dan kalau pelajar lokal, saya sarankan ni lah Cik Din, join program-program yang level international, walaupun di UTM tu yang disarankan oleh UTM International sendirilah, yang kita panggil apa, home internationalization of UTM, macam tu kan. Betul. International punya level tapi di UTM. Kita bercakap tentang ini bukan apa, sebab bukanlah kita nak membesar-besarkan budaya asing, tetapi benda ni boleh mungkin minda pelajar tu sendiri. Dan which brings me to the next question yang saya nak tanya Doktor kembali. Ada tak macam, do you have to rewire 10 tahun di Perancis balik kena rewire untuk bekerja dengan orang Malaysia? Betul. Saya antaranya yang saya rasa agak struggle untuk adapt dengan cara bekerja orang-orang di Malaysia lah, di universiti maupun di industri, sebab saya ada pengalaman juga bekerja dalam industri lebih kurang 8 bulan lah di Terengganu kan. Jadi culture-nya agak berbeza. Jadi saya cuba untuk adapt kembali, tapi dalam masa yang sama saya juga terbawa-bawa jugalah cara orang di Perancis bekerja. Contohnya macam dalam kelas saya ni jenis bukan yang nak kena datang awal. Kalau orang French ni culture dia punctual. Punctuality is very important. So macam kalau contoh kelas saya pukul 9, saya sampai awal, saya akan tunggu di luar kelas. Sharp jam 9 saya akan masuk ke kelas. Dan siapa yang datang lebih lambat daripada saya akan marahlah pelajar. Culture saya macam tu, dan jaranglah untuk saya datang lambat untuk kelas biasanya. Itu antara yang cuba saya bawakan culture daripada France di Malaysia. Kalau meeting macam mana? Kalau meeting biasanya ikut. Kalau contoh meeting tu kita yang kena dia, kita akan datang lebih bersedia lah. Dia bukan apa, dia kadang-kadang saya fikir begini, kalau pukul 9 di Malaysia ni, sepatutnya pukul 9 tu meeting start. Betul. Tapi kita punya pukul 9 datang. Mungkin itu culture je lah. Saya tak kata mana satu betul mana satu salah, tapi saya juga ada pengalaman tinggal di Jepun. Dan macam gitulah, kalau lebih strict lah. Dia bukan strict, dia macam menghormati masa itu. Orang dah set pukul 9. Kalau you hormatkan orang yang set pukul 9 tu, you datang pukul 9. Dia macam itu budaya dia, kurang lebih lah. Tapi bukanlah saya nak mengatakan bahawa macam apa yang kita buat di salah. Kadang-kadang mungkin culture kita ni lebih relax. Dan lebih pukul 9 kata tu, okay, tak apa, kita pukul 9, kita start pukul 9, tak ada apa nak kejar. Ada bagus jugalah, tapi untuk professional development ataupun organisation punya tu, kadang-kadang masa tu penting kan. Kita tak buang masa dan sebagainya. Boleh buat gaduh. Buat gaduh, menunggu orang. Saya masih lagi menunggu orang. Sebab pukul 9 saya datang 8.50 kan, sebab kita punya bayat macam tu kan. Tu saya nak tanya Doktor kembali tu, macam mana kita nak bawa budaya tu at least kepada student kita supaya dia boleh faham benda tu. Memang kalau saya memang implement di dalam kelas lah. Macam saya cakap, kalau kelas pukul 9, saya akan start masuk dalam kelas pukul 9 dan terus. Tapi saya tak nak pelajar lebih lewat daripada itu, sebab pelajar perlu datang lebih awal. Sama juga di France. Memang lecturer macam tu. Kami akan di luar kelas pukul 8.50 dah ada contohnya. Tapi pensyarah akan datang sharp pukul 9. Jarang datang lewat. Biasa memang punctuality tu ditekankan lah di sana. Mereka tidaklah begitu menjaga masa seperti di Jepun kan, kena awal, kena begitu disiplin. Tapi dia sharp. Kalau timetable transportation, train, bus sangat tepat. Tak ada, jarang-jarang lah lewat daripada masa yang ditetapkan. So kalau itu maksudnya kan, benda tu terbawa-bawa sampai ke bidang yang lain dan di masyarakat kan. Pengalaman saya memang ada, saya terpaksa meninggalkan pelajar junior di train station disebabkan train tak akan bergerak, dan dia fikir train seperti di Malaysia kan ada delay dan sebagainya kan. Dia macam seminit dua tu dia rasa train tulis 8.51. Betul. 8.51 tu dah jalan. Dia sampai dia kat depan pintu tu, train punya pintu dah tutup. Train laju pula tu TGV tu kan. Jadi memang tak ada chance lah. So tinggal lah. Terpaksa beli tiket yang baru. Wah, dah rugi. Saya pun dah tak boleh keluar daripada train tu. Jadi tinggal lah. So kat situ lah mengajar kita tentang punctuality tu. So orang French memang menekankan part itulah. Selain daripada punctuality, apa yang kita boleh dapat snap daripada budaya Perancis ni?
Yang bagus lah. Dari segi education ke dari ataupun segi daily lifestyle? Education dan juga orientation of students. Okay, baik. Kalau orientation student ni macam bagi saya lebih kepada communication. Macam bagi mereka sangat penting, di mana pertama kali jumpa dalam hari yang baru perlu ada salutation. Maksudnya akan kena salute ataupun hello mesti setiap orang. Kalau perempuan dengan lelaki, dia akan kiss pipi lah. Ini culture dia orang lah. Kalau saya sebagai Muslim, saya cuba elakkan. Jika tak boleh, tu terpaksalah langgar kan. Kenapa salutation tu? Apa kebaikannya? Dia kebaikannya adalah kita berconverse atau apa orang kata bercakap antara satu sama lain. Pagi ke pukul 8 pun kita kena jumpa, bercakap dengan dia. Bukan maksudnya bukan maksud kita masuk tu sebab aku dah kenal kau dah kenal aku, duduk. Ya, so betul. Dia nak ada communication kena tegur, setiap orang kena tegur satu sama lain, termasuk dengan pensyarah juga. Okay. Kalau lelaki dia akan bersalam dan mesti kena sebut bonjour. Kalau lelaki dan perempuan dia akan itu normal, itu di Kolmar ataupun memang di serata budaya Perancis begitu. Betul. Jadi itu antara benda yang sangat memberi orang kata permulaan yang baik kepada semua orang. Yalah, pagi-pagi dah kelas tegur orang, dah bagi salutation kepada orang. Yalah, dah bercakap dengan orang. Even kalau naik bas di cashier, mesti kita kena sebut bonjour, merci. Bonjour, merci. Dua perkataan penting. Naik bas kena greet kita punya driver. Turun merci. Nak turun merci monsieur, merci madam. Itu antara budaya yang diajarkan lah. Kalau di kaunter-kaunter pun di Perancis ni, di universiti, kebanyakan universiti saya pernah pergi, memang dia punya apa tu orang kata, kaunter pertanyaan dan sebagainya tu memang sangat profesional. Pelajar-pelajar pun akan dilayan dengan profesional oleh staff-staff di sana. Secara orang dewasa, bukan macam ya dek nak apa? Tak ada. Dia kata oui bonjour monsieur, bonjour madame. Ataupun dia panggil agak sensitif kalau kita nak discuss pasal tu kan, tapi di sini betul, kadang-kadang kadang-kadang budaya kita tu dipanggil terms of endearment. Kita macam ya dek, tapi sebenarnya tak profesional. Sebenarnya tak profesional. Dia di setting services ginilah kan, tak profesional. Betul. Tapi kalau boleh saya nak tanya one last question lah. Kita masa pun dah suntuk sikit ni. Academic culture dia macam mana? Apa yang baik selain daripada communication tadi tu, selain daripada dalam kelas discussion, student berani discussion, ada tak satu lagi benda yang pada pengamatan Dr. Akmali, academic culture dia yang baik, yang patut kita contohi? Yang patut kita contohi lah. Okay. Kalau senang cakap lah, kalau di Perancis ni dia masih mengamalkan cara yang method yang agak old school sebenarnya. Masih gunakan blackboard dan juga chalk kan. Dan pensyarahnya menyalin nota setiap kali kelas kuliah, dia akan salin di blackboard dan kita pelajar memang kena salin. Okay. Dengan pantas. Sepanjang kuliah tu sejam ke 2 jam dia akan salin di blackboard ataupun whiteboard, tapi jaranglah ada whiteboard. Jadi kita kena salin dan tak ada nota PDF ke apa yang akan diberikan oleh pensyarah tu. Apa yang kita sempat salin, itu yang kita akan belajar. Jadi saya belajar dari situ. Sebenarnya dalam kelas tu kita dah belajar banyak benda sebab kita menyalin, dan bila tak faham, kebanyakan dia akan tanya terus. Dia tak akan tunggu. Maksudnya kalau kita bagi lecture tu, apa kita tulis tu, itulah dia. Tak ada macam can I have the slide later? Tak ada. Itu. Kebanyakannya pensyarah di sana tidak akan buat sebegitulah. Tapi ada pakai slide semua ada. Ada slide, tapi kebanyakannya pensyarah akan dia tak share benda tu kemudian. Tak share, dan dia akan salin di papan hitam tu daripada slide dia tu. Dia slide tu dia tak tunjuk pun. Tak tunjuk pun. Dia ada slide dia, tapi dia akan salin. Itu method yang maksudnya biasa digunakan di sana? Ya, masih sampai sekarang pun saya bawa style itu masih lagi gunakan. Across university begitulah stylenya. Zaman saya masih ada lagi pancaran apa tu yang Luxina tu, OPR apa? OHP. OHP. Zaman saya. So dia tulis di atas tu. Transparency tu. Wow. Jadi pembelajarannya memang kebanyakannya apa yang pensyarah tu cakap, itu yang kita salin. Jadi saya cuba
implement di UTM benda tu. Tapi komplain sebab saya nak sebab saya nakkan pelajar mendengar dengan teliti lah di dalam kelas dan participate. Okay. So itu maksud dia. Itu teknik tu supaya kita participate. Betul. Kebanyakannya pensyarah dia akan beri slide lebih awal untuk pelajar-pelajar. Tapi saya yakin pelajar tak akan tengok pun slide tu lebih awal kan. Kebanyakannya akan tunggu hujung-hujung nanti baru buka juga tu. Betul. Jadi macam style saya akan bagi slide tu di hujung semester, bukan hujung semester, hujung topik. Ujung sesi. Dah habis baru saya akan share kan. Okay. Kita dah sampai ke penghujung episod kita. Saya banyak lagi nak tanya, banyak lagi nak minta sharing, tapi mungkin di masa yang akan datang kita boleh buat episod dengan Dr. Akmali lagi untuk mungkin episod kupas yang lain kupas lagi isu-isu yang betul-betul kritikal dan yang mendalam. Sebab kali ini kita touch atas-atas saja tentang orang kata apa, culture differences tu semua. Sebab benda ni saya sangat berminat tentang cultural differences ni. Ada benda yang bagus kita boleh belajar. Di peringkat management university pun free education system tu begitu, kan. Banyak yang boleh dibincangkan sebenarnya. Tak apa. So kita berhenti dulu pada kali ini. Terima kasih, merci beaucoup Dr. Akmali kerana berada bersama kami di sini. Sebab tadi kan kita kata bonjour dan merci, sebab akhir kena kata merci. Betul. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod akan datang dalam In Conversation bersama saya Din Syam, where big ideas meet simple talk. Assalamualaikum.